Bulan Ramadan membawa erti kesabaran, keinsafan dan juga kasih sayang terhadap manusia. Dan bulan yang mulia ini juga membuka ruang untuk kita berkongsi rezeki kepada golongan yang memerlukan. Pada hari ini, kami berpeluang berkongsi rezeki dan meringankan beban. Di mana sebuah keluarga ni membesarkan 11 orang anak dan tak silap, bapanya hanya bekerja sebagai seorang penangkap siput. Saya Naz Samsudin, anda sedang menyaksikan Sempurnakan Raya PTPTN X Mingguan Wanita. Saya Zulkifli bin Hamid, berumur 43 tahun, bekerja sebagai nelayan, menangkap siput di dasar laut. Saya anak 11 orang. Nombor sulung, nombor 2, nombor 3 dah bekerja lah. Yang lain semua sekolah lagi lah. Saya menangkap siput daripada umur remaja lah, lebih kurang dalam lingkungan 19 tahun, 20 tahun lah, lebih kurang macam tu lah. Melalui persiapan saya ni, saya fikir kalau tak mampu lagi, saya ingat yang tahun lepas pun boleh pakai lagi kot. Sebab itulah, kalau untuk anak-anak, Abah minta maaf kalau tak dapat untuk menyediakan yang terbaik untuk anak-anak. Abah betul-betul minta maaf. Untuk anak-anak saya nasihatkanlah, belajarlah yang terbaik, usahalah yang terbaik. Ayah memang tak mampu nak bagi yang terbaik untuk anak-anak. Kalau ada yang mampu untuk jaga adik-adik pun, yang abang-abang untuk mampu jaga adik-adik pun, saya rasa syukur alhamdulillah dah. Assalamualaikum, nama saya Hairul dan ini Amirul. Kami mewakili PTPTN. Berbesar hatilah dan terima kasih sebab keluarga Abang Lee dan juga Kak Jas menerima kami lah. So saya harap dengan sumbangan ini juga boleh membantu dan meringankan sikit beban dengan anak yang seramai 11 orang kan. So pada Kak Jas, mungkinlah sebagai seorang isteri kan, kadang-kadang kita nak menyokong suami kan. So ada tak kadang-kala kita rasa susah? Memang akan rasa susah tu, memang akan rasa susah. Saya ni ada buat part time niaga burger apa semua kan. Buat burger, kadang buat COD burger apa semua saya ada buat untuk anak-anak. Kadang keluk ni tak menentu, memang tak menentu. Kalau main hari ribut ke, hari apa ke, memang kata pendapatan tak tetap kan. Ada tak anak-anak mengadu, mak saya nak ni, dan rasa berat tu ada? Ada mama nak yang ni, nak yang ni kan. Kata sahabat Sat, nanti Sat, insya-Allah ada rezeki mama beli. Yang tu je lah janji saya pada dia orang kan. So apa semangat Kak Jas untuk terus bertahan selama ni? Saya ni nak ikut, saya berserah je. Saya sabar, saya berserah je pada Allah. Apa yang Allah tentukan untuk saya redha je. Saya ikut je perjalanan apa yang Allah tentukan untuk saya. Dan kadang-kadang anak-anak dan sebagai penguat hidup kita kan. Betul. Dan kadang-kadang dia orang memang semangat saya tu kata kan anak-anak aje. Kadang mangkit-mangkit bangun pagi tu, mama lapar nak makan kan. Dia orang tahu ke kadang ada apa ke makan ke kan. Macam Kak Jas sendiri ada tak rakan-rakan ke keluarga mungkin ada yang memberi semangat? Ya ada. Ada lah kan. Kebanyakan daripada keluarga lah. Keluarga sendiri sabar.
Masya Allah rezeki anak-anak tu ada dia kata kan. Sebab saya pun kata yang sulung nombor 2 pun kata makin lama makin besar kan. Itulah kata kalau nak cakap kalau pasal orang kata apa cabaran ni memang banyaklah cabaran hidup ni kan. Antaranya macam bila waktu nak sekolah, waktu nak raya macam ni kan. Duk fikir anak-anak ni macam mana ni kan. Kami pun dah berada di Maidin dan paling bertuahnya saya dan juga ahli keluarga Puan Jess dan juga Tuan Lee sebab kami bersama dengan orang penting sekali. Kalau kita tak kenalkan, rugi. Di sebelah saya yang cantik, manis, yang sebenarnya bertanggungjawab lah dalam program Sempurnakan Raya PTPTN X Mingguan Wanita tahun 2025 ini, iaitu Datuk Seri Nurliza. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar Yana? Sihat juga. Ada juga barisan-barisan tertinggi di sini daripada PTPTN. Terima kasih kerana membawa keluarga ini dan menyempurnakan raya mereka pada tahun ini. Tapi terlebih dahulu saya nak tahu apakah objektif sempurnakan raya PTPTN ni? Okey. Kita juga nak ambil kesempatan ni Yana, kita nak ucap terima kasih kepada Mingguan Wanita kerana tahun ni kita dapat sekali lagi buat sempurnakan raya PTPTN X Mingguan Wanita di Pulau Pinang. Dan hari ni kita di seberang perai. Pulau Pinang ni negeri saya tau. Jadi bertuahnya anak-anak ni kita dapat bersama dengan keluarga Cik Zul, Puan Jaslina, dan yang hadir bersama saya ni ketua eksekutif saya, Cik Dasuki, corporate com saya, pengarah negeri saya pun ada. Kita nak sempurnakan raya bersama keluarga Cik Zul dan Puan Jaslina dan 11 anak-anak mereka pada hari ini. Jadi saya difahamkan hari ini kita dah buat rumah mereka. Tengah buat. Okey. Sekarang kita nak shopping. Nak raya. Jadi Datuk Seri, jadi maksudnya kita shopping, tapi shopping apa ya? Kita kena tanya apa yang dia nak. Seronoknya. Best nak shopping. Seronok tak adik? Seronok. Sabar ke tak sabar? Tak sabar? Tak sabar. Kalau dalam orang Pinang yang tak sabar lah. Tak sabar. Tak sabar. Okey Datuk, jom mari. Datuk Seri, jom mari kita masuk. Jom, mari kita. Kita pilih apa yang dia suka kan Datuk Seri kan? Boleh. Program ni sangat baik pada pandangan saya kerana kita ingin memberitahu kepada masyarakat di luar PTPTN bukan hanya memberi pinjaman, mengutip balik pinjaman atau membuat penabungan. Selain pada itu, kita juga menjalankan kerja-kerja tanggungjawab sosial korporat seperti memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Apa yang nak dapat, walaupun anak dia ramai, 11 orang, tapi dia berjaya mendidik anak dia menjadi seorang, bukan seorang, kira macam satu kumpulan yang tertib. Apabila contoh saya datang, saya suruh pilih baju. Satu kan, dia sangat mendengar cakap ibunya. Dia kata, adik pilih macam ni. Sekejap nak tunggu. Mak cakap apa? Mak bagi ke tak? Bagi saya adalah, dia berjaya mendidik anak dia menjadi seorang yang patuh. Okey, Alhamdulillah. Dah handsome. Wow, cantiknya. Okey, Alhamdulillah. Dapat bayangkan kan Datuk Seri? Itulah. Pagi raya, mereka gembira. Sempurnalah raya mereka. Alhamdulillah. Terima kasih PTPTN kan. Tapi ada lagi tak sempurna.
Betul. Okay, kita ada surprise lagi tau. Nak tahu tanya Kak Yana. Tadi ingat kan keluar rumah, masih ingat lagi tak keadaan rumah macam mana? Balik nanti. Jom kita balik tengok apa ada. Baiklah, semua dah ready nak tengok rumah? Okey. Okey, jom. Dah ready, jom. Okay. Jom. Shopping dah, shopping. Sekarang nak tengok rumah pula. Assalamualaikum. Masuk. Okey, masuk jom. Surprise. Cantik tak? Cantik kan? Okey, mak dia paling suka. Baiklah, bagaimana semua? Seronok tak? Alhamdulillah. Best kan? Mawar, macam mana? Okey. Mawar, ada satu benda yang akak nak bagi tahu. Cuba Mawar bangun sekejap. Cuba Mawar bangun. Mawar tahu tak kerusi ni apa? Kerusi ni, ada nak tahu, kerusi ni boleh buka. Tada! Seronok kan? Nanti boleh isi mainan kat dalam tu, kan? Boleh susun. Yang ni adalah sarung bantal kan? Ni sarung bantal. Seronok kan? Alhamdulillah. Okey. Baiklah, ni dekor kita untuk kali ini yang dah disediakan oleh PTPTN. Tapi kita nak tanya lah Datuk Seri. Macam mana Datuk Seri untuk tahun ini? Syukur Alhamdulillah. Jadi tahun ni yang seronok tu sebab ramainya ahli keluarga, 11 orang anak. Syukur Alhamdulillah ya. Jadi Cik Zo, inilah anak-anak yang bakal menjadi pelapis negara nanti yang akan bantu ibu bapa di masa akan datang, insya-Allah. Saya nak share lah pasal bila saya datang rumah. Okay. Bila saya datang rumah, saya tengok dalam keadaan 2 bilik rumah PPR kan. Okay, saya teringat keluarga saya juga. Okay, bukan saya nak exaggerate. Okay. Macam saya pernah cerita, semua umum pun tahu. Saya punya rumah keluarga saya sebelum ni pun 2 bilik juga. Isi rumah 8 orang. Ada nenek, ada mak ayah. So anak-anak semua tak ada bilik. Samalah dengan keluarga Puan Jess dengan Encik Lee ni kan. Dan saya tengok apa keperluan mereka dipenuhi dari sudut material. Mereka perlukan periuk nasi besar. Saya faham memang betul ahli keluarga ramai perlukan periuk nasi besar. Peti ais, apa semua kan, dan sofa, dan mereka tidak ada tempat tidur selama ni. Maksud tempat tidur tu, dia tak ada bantal, dia tak ada tilam, dia hanya tidur saja di atas lantai. Jadi imagine dengan bantuan PTPTN dan juga kita ada bekerjasama dengan Mingguan Wanita kan, buat program macam ni sangat bagus. Alhamdulillah, sempurnakan raya PTPTN X Mingguan Wanita dah sampai ke penghujung. Kita dah berbuka puasa. Alhamdulillah, segar buka sebab dah dapat minum, dapat makan. Tapi sebenarnya kita ada lagi atau cara istimewa sebenarnya yang kita nak sampaikan oleh Datuk Seri. Yang ini adalah penyampaian cendera hati, cendera mata dan juga berbentuk sumbangan. Nak tahu tak? Nak tahu? Best. Ini pun saya buat untuk anak saudara saya tahu. Dan anak saya sendiri pun saya buat akaun ni. Dah cakap dah akaun. Akaun SSPN kita bagi hari ini ya pada semua anak-anak yang 11 orang. Jadi RM100 yang kita masukkan ya. Jadi akaun SSPN ni jangan lupa dia ada banyak manfaat dia. Janganlah biar status je. Jadi duit raya nanti ada lebih-lebih sikit, masuk tambah ya. Kalau ada orang bagi duit raya atau orang bagi duit sumbangan, masuk dalam akaun ni sebab akaun ni dia ada perlindungan takaful. Ya, maknanya apa-apa berlaku mak bapa ada dia bagi lagi ganjaran daripada situ. Yang keduanya akaun ni ada dividen. Dia macam ASB, macam tabung haji ya. Dia ada dividen. Jadi kalau banyak yang simpan, dividen dia setiap tahun
insya-Allah semakin tinggi. Ketua eksekutif saya sebelah saya. Saya akan pastikan tiap-tiap tahun lebih tinggi. Jadi ada dividen. Lepas tu saya rasa kalau besok anak dapat sambung pelajaran ke universiti, boleh mohon geran sepadan. Maknanya tak payah buat pinjaman, dapat secara one off geran sepadan maksimal RM10,000. Ya, jadi banyak kelebihan dia. Jadi jangan lupa simpan dalam SSPN. Okey, Dek? Okey, kalau duit raya tu beli coklat RM10 je, RM20 masuk sini. Boleh tak? Boleh. Okey. Pasangan kami berdua amat terharu dan amat orang kata bersyukur sangat kerana diberi peluang dan terpilih untuk orang kata mendapat sumbangan ni lah kan dari PTTN, dan kami bersyukur sangat kerana orang kata apa dapat orang kata layanan yang baik kan daripada pihak PTTN, majalah mingguan kan. Jadi kami tak dapat nak menggambarkan dengan kata-kata sebab kami terharu sangat dapat orang kata orang kata apa merasai peluang untuk menginap di hotel, ya, di hotel, lepas tu dapat buka puasa di hotel. Buka puasa di hotel. Dan tak pernah lagi kami nak alami semua tu dengan anak-anak. Dapat juga memberi belah persiapan yang orang kata cukup lengkap, cukup lengkap lah dengan kejutan. Dan kami dapat juga kejutan daripada pihak PTTN kan, untuk barangan rumah. Orang kata kali ni raya kami memang sempurna lah. Alhamdulillah. Kita dah beli baju raya, kita dah dekor raya, Betul. kita dah isi rumah raya. Lagi apa barang-barang makanan raya. Dah bagi tabung duit simpan. Betul, SSPN Prime. Ya. Berbuka puasa bersama-sama, maka dah lengkaplah kita punya majlis untuk hari ini. Betul. Datuk Seri, ada apa-apa nak cakap ke sikit? Okey, saya bagi pihak PTPTN nak ucapkan terima kasih khusus pada Yana dan of course kepada tim Mingguan Wanita kerana sudi bekerjasama dengan PTPTN dalam program Sempurnakan Raya 2025. Jadi kita harap ianya akan berpanjangan di tahun-tahun yang akan datang. Dan kepada semua, saya rasakan kemiskinan bandar ni sebenarnya Yana kadang-kalanya lebih kritikal. Ya, sebab itu kita terpaksa mencari masyarakat yang mana yang kita rasa perlu kita santuni. Dan pada hari ini saya ucapkan tahniah juga kepada keluarga Cik Zo, Puan Jaslina kerana dipilih sebagai keluarga yang dapat kami santuni bersama dengan Mingguan Wanita agar raya keluarga ini lebih sempurna pada tahun ini. Jadi terima kasih pada semua. Jadi saya harap kepada yang lain juga di luar sana, saya doakan semoga raya kita menjadi raya yang terbaik pada tahun ini. Maka sempurnalah raya keluarga Cik Zul dan juga Puan Jess untuk hari ini. Yang kita pun sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri, Mingguan Wanita dan juga keluarga yang ada berada di sebelah saya, adik-adik semua. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa untuk hari ini. Dan saya ada pesanan juga kepada siapa yang menonton ni. Kalau beraya-raya tu ingat nanti duit raya jangan lupa buka akaun SSPN. Baiklah, Assalamualaikum semua. Okey, bye. Terima kasih.